agam yang tok ada kupi mukru'ab di rumah nak petik. Salahnya kupi bacut bungeh menanduk. Yang punya rumah kita. Tok ada kupi dehing. Bermana kocok lebo. Ya udah agam betul rumah. Bak dua antam budak-budak. Yang betul rumah. Dia abu karwagan udah apa? Tiga-tiga tu kuning. Bak bola kalau kau peringatan. Dia abunya orang kalau anjir kem berat-berat dah. Nah, nak pari. Jadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Salata wa salama daimain mutalazimain nursiluhuma ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi qad badala juhdah litaqwimi aqaidil mutadayyanin alladhi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha afa imma ta'u kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maka itanya berkompak tadi nyokan acara gishi tak kemah. Maka ante yang kaya lo sebut dusun bah. Kan gishi. Karena apa yang tersebut orang yang undang. Karena bapaknya amplop. Cocok? Yang mat amplop dusun, yang tersebut-sebut gishi. Lon ya lon ke pukulung di dusun amplop. Hantam ikunan ke. Tapi nang gishi. Laki bagi gishi amplop. Ikan si ada di tengah ceramah kagak alasan kan dusun koknya. 82 buah kakak. Sabah rumah mentang limau tu. Tali aja. Nyan yang limau, nah yang 7. Kurang nengku nah 12 angku. Kadi aja. Maka bak lagi nyo dusun nyon. Maka tanya ulun pegah sabi-sabi ni. Limau buah urang benar ni. Lam dusun nyo. Nyo ulai kudo pak dusun. Walaupun umur waknya situn Tuhan di atas lun. Kali wawancara pun. Walaupun menyahi Tuhan adanya. Lam gampungnya benar Abu Bakar. So Abu Bakar dengku. Abu Bakar adalah urang-urang Tuhan yang hikmah. Urang Tuhan lam gampung be ulo-ulo. Ya. Be ka Tuhan mentang ulo-ulo. Pu yang ipubut degok, abang gede degok, hidup gede degok, kadang-kadang lagi juga dakwah. Nyo pak dusun, ilung hana bisikan sapu, ilung dakwah paling hana galak, ilung dengar bisikan-bisikan. Yang termasuk bisikan syaitan. Pakai lu pegang mana? Nah pernah lu dakwah sehingga na urung bisi itu. Raipoh ke dendra. Yang drone mati sehingga dua model lagi kan hana galak kok. Ibnu ai kok mati model-modelnya. Ya Allah dengkunyan gadung kepegang-pegang kau. Ya Allah bagah mati. Nyana urung nuan.
Sambung. Urung Tuhan penuh dengan hikmah. Urung Tuhan penuh dengan dukungan. Urung Tuhan penuh dengan doa kepada anak-anak muda yang kaya pegatnya. Yang kedua, lam kampung menyekana Abu Bakar. Yang kedua, lam kampung bena Umar bin Khattab. Urung-urung tiga bantu kepada agama. Nyo contoh. Nyo yang pegat-pegatnya Umar bin Khattab dalam tambang Islam. Bak pegat panggung. Ibu mungkin gak pada panggung. Itu ku ibu mungkin. Dia berkursi. Itu ku ibu mungkin gak atu-atu. Mungkin gak pegat-pegat sepandu lagi. Sajid Umar bin Khattab. Dalam tambang Islam. Tak melaki lehnya berbagah-bagah taubat kepada Allah. Mungkin leh dengar dakwah malamnya. Betul. Kupul ke bantu-bantu lagi aku sembahyang anak. Paling kurang tengok. Watai gehoi dan malaikat gehoi dah Allah. Pernah bantu pegat panggung dakwah. Ia pergi dalam neraka ni. Lagan aku. Nak skill lah pegat panggung dakwah. Nah, dalam neraka dengan dakwah. Hai sembahyang anak. Oh dah faham. Yang kedua. Yang kedua. Urung Tuhan lagi Abu Bakar kanalah kampung. Anak muda lagi Umar bin Khattab kanalah kampung. Yang kena dalam kampung guna Utsman bin Affan. Urung-urung kaya yang dibantu kepada agama. Dia urung kaya kadang-kadang menuji. Kepikir hartanya adalah kemita gerong. Nah urung kaya dalam kampung kriat lah budak tu dah. Leh kriat paling dah. Nah ni yang kenanya orang kasih. Karena punya orang kaya mungkin kebegahnya. Kata orang kasih mungkin orang kaya. Nah dengkuran, no. Yang paling raya tu paling ngerti lah kawan. Hai dia. Kadang-kadang buat dakwah hang tem bantu. Kadang-kadang buat acara-acara agama hang tem bantu. Kadang-kadang kami payah gop biayuk kena. Ijak orang minta sumbangan ke dakwah, ijak kepala dusun, ijak anak muda dalam dusun. Ya lagi sumbangan ke dakwah, ijak jupeng 50 ribu. Tapi punya acara-acarakan agama, poli, bola, 2 juta tirog. Nyawa orang kaya bantu. Yang pegah ni, orang kaya yang kena di rumah kadah oleh pagi. Yang cocok dengan Allah melalui pencuri. Jadi kalian ni, guru-guru SD, awet-awet muda jadi kalian. Ilon jadi kalian. Nah orang kelon lagi 28 umum. Padahal 20 ya jadi kalian. Bahkan hantu hari dengku karena selalu bersedekah, selalu memberi. Sedekah baik diartikan dengan harta mentang, senyuman tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu di atas saudaramu juga sedekah. Pakai denu yang hana-hana peng, yang hana-hana pula sedekah-sedekah peng, sedekah-sedekah senyum tentang hehe. Jak kena. Tiba dakwah. Beres dakwah. Dan sedekah je. Idanya kadang-kadang saya kata begah sedekah ke peng. Saya kata begah sedekah ke peng, kata begah sedekah ke peng. Betul. Tidak semua sedekah itu identik dengan peng. Yang ada tenaga, bantu tenaga. Untuk habis acara, yang hana bantu sapu pi. Peluk-peluk aku yang ubuk-ubuk nian. Peluk-peluk aku yang ibah-ibah dia anak min. Kadang-kadang ibah-ibah dia anak min. Cok bersapat. Nyan pi sedekah. Nanti orang ngasin kejap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allahnya hana adi sagai Rasulullah ke? Bagus. Angkanya Rasulullah. Tanya dah sembahyang, awak kaya sembahyang cik. Tanya dah puasa, orang kaya puasa cik. Tapi waktu awak kaya yang sedekah, tanya hana sedekah. Tuan kasih. Kekena Nabi. Takkan astagfirullah itu sedekah. Takkan kalimah la ilaha illallah itu sedekah. Maka dah ajak-ajak bahawa orang meninggal ni. Nak kemah. Dia dah ajak-ajak buat takziah kau men. Yang sedekah ni. Astaghfirullah, kena di telefon baru dia kirim ke kau. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Yang ikhlas. Ladum jawab kenduri kau yang baju hubu tu kan. Yang paling lama no. Mengingat daerah. Yang ikhlas dia tu kan. Menua tulah telon ku ipoi bawah dia kau. Bila duit sampai lagi pada minta ya jaru bukan lak kau. Ipoi bapa. Tapi waktu ni jak ke nampak orang meninggal kau. Daerah. La ilaha illallah. Raya tu je nak imam lo. Anak berah ni. Oh anak-anak agam yang kajak-jak penerima berahin. Pakai helm SNI ha. Standar Nasional Indonesia.
Nyon. Kadang-kadang helm-helm mana merah. Kajak bago. Kagaru yang mamak balon. Yang Nasya tu orang kau balon. Gara-gara orang kau balon, karu dakwah-dakwah tu. Iji habis balon ya, awak juga dia. Kaya ada beganya nanti kamu orang kau balon, kau bapak awak ni. Hai kan dengar kena dia. Ayo, anak biar juga lah. Dah dulu dek. Ada mi aja dia, gertak benda. Mi, nyanyi yang gila. Makai tanya pergalong. Tajak bahkan duri kau. Astagfirullah la ilaha illallah dakun-dakunyan. Tamu selawut nyan sedekah keron. Pulang bersedekah wahai Nabi. Menyerah anak sedekah. Maaf rina. Ngan lako sedekah. Malam. Baik dengar dan ni kalau dengar. Dua ga semalam sedekah dua ga. Maka cara pekat dengar baik di bulan ni. Adik dalam sedekah ya. Biar pegang lain kaya depu dah pakai sedekah. Karena adanya sedekah ni. Nya ulam nak doa, tak pakai baju-baju putih, golong-golong yang tak mano le. Bek-bek bangki diko. Sedekah. Makin dari makin wangi, makin gak sedekah. Man lehna Usman bin Affan, tam lagi kampungnya urang kaya bek kredit amin. Nah urang kaya kredit kampungnya. Alhamdulillah. Mamanya nak pakai nengku cobaan begini yo. Dah kena goknya, dah kena goknya. Tam doa mentang. Baik kredit. Tam doa mentang bujrah gurip. Tapi goknya punya harta hana gijuk jalan Allah, hana berkat harta. Yang kebut, lam kampung benar Abu Bakar, lam kampung benar Umar bin Khattab, lam kampung benar Utsman bin Affan, yang paling penting lam kampung benar Ali bin Abi Thalib. Anak-anak muda yang peduli kepada agama. Yang muda-muda yang dua-dua dekat yang mama hafiz kan. Peduli kepada agama, anak-anak muda yang dengar sampai kan. Peduli kepada agama, baik nonton bola Ronaldo ikan epoh le malam ikan nonton tentang Syahrama gitu kan. Betul pada dakwah semua dua kata tahu kayak aliku dia kajak lagi ni. Kadang-kadang nang kau syok honda. Yang model dan anak-anak muda. Anak-anak muda ajak melasah ni. Anak-anak muda ajak sujud. Ya bang anak muda. Baik penuh gamnya baurun dua. Tayan turun dua dari dalam mi bam sujud ni. Anak-anak muda yang raya su. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda yang dari dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang di jalan pun. Yang raya tu buang item dia, pulang meo benan tu. Ya, tajak umasah ke belako. Pakar. Nanti kapah dua suami isteri dua. Anak-anak muda peduli kepada agama. Anak muda kampung sejahtera ngin kena. Kumandala ni pinahnya dia je. Kumandala ber tu doh. Dia pakak ngan. Ni cabut ke dia. Hanya long foto long kirim jawab fotonya kan. Komen dengan don. Pakai dalam klub klip dakwah. Dipikir awaknya malam tahun baru. Tahan apa anak muda kai pegahnya. Nyona anak muda galak-galak muda-muda lagi nyo. Nyampe lebar dakwah dalam kamar lagi oi. Kamar apa dia lagi nyo. Nak kata nandak kim le tu mah. Nya nak kai bah nak puai penting nak ada oi. Sang yang pinahnya yang galak. Oh kan. Pinah. Baik menggila-gila api. Mana lah? Kau biang kumandala panggung. Kumandala yang murid dun kan? Kedua. Kemah kumandala. Dia kan mengenai kumandala. Oh alah. Elon goreng mana? Menyalun ceramah pakai panggung podium-podiumnya hanapah boleh. Bunuh dengku-dengku buat pakai podium pakai gatsu. Urang hanagat. Menyalon tuan su kurang gawi. Dia punya urun kalang geron. Jadi kalau muridang mana punya habis kan kalau senang dah dengku ya. Ada hanagat awah napu kalau dengku na ya. Nah mudah-mudahnya penyakitnya tu bang. Nah, ini ganteng-ganteng lu main apa balakon mati kepoh ni.
Betul tu rumah nak berai aku ganteng dan kuat. Pray dekat. Biar sekalian. Anak muda, fikir ke agama tujuan anak muda. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu dan Allah akan menetapkan kedudukanmu di dunia ini. Tolonglah agama Allah anak muda. Menyaksikan anak muda yang tolong agama Allah, soalan kena tolong agama Allah. Yang Tuhannya jika mati dum. Urung-urung Tuhan jika tong malaikat dum. Mesuk. Anak muda ke yang tolong agama Allah. Bak dunia tak tolong, bak akhirat berlebih bak tak tolong. Nyo malam-malam lagi nyo, anak muda bukan terlibat. Bak acara-acara kampung Pak Rishi. Nyo lu pegah baron Pak Rishi. Tungkui mung kampung narai no. Kumung dusun. Dengar no. Elok punya kadak wah berdak beli. Piu ke? Belum nak kun. Piu pilih. Baru lagi. Ai. I gampung bek nasi food monopoli. I gampung bek nasi food Syahara lu. I gampung bek nasi food kaum lu. So mantang yang mampu jauh tu. Dalam kampung benar lagi kan. Contoh lu pegang. Iwa anak buat bak daya. I Samalanga ya buat Mudi Musra. Atau ya buat de bak Abu Daud elok dibung. Atau di Aceh Selatan dia hewo. Atau Selimum dia hewo. Anak muda yang urojih memang sekolah miak buat mungkin paling. Mungkin nabut yang kurang kot. Tapi watai kaiwa bak buat. Nyo itanyo perle dah jaga anak-anaknya. Contoh paling kurang watai wo tengku dah. Nanti Abu Bakar. Baik dah. Ibakar kaiwa buat. Takkan tengku Abu paling kurang memang hanjit tak pakai ilai bak sembahyang wajib, bak sembahyang sunat-sunat tarawih pakai ilai. Yang cara pedang anak muda beristiqamah. Ada ulun tuan lagi yang phone. Watai phone wa bak dayah nya hanagi pakai dia orang kampung, hanagi yuyu dah uku dia orang kampung, trip palih keron tempat-tempat dalam orang kampung. Tapi bangkat ayu 3-2 go. Lagi ulun tuan ni. Malam korot puasa kene yuyu dah imum, geh dia tengku imum. Ilung anak siap. Anak keberat. Kedanya lagi apa malamnya? Imam terawih sekaligus ceramah singkat. Mbak anak kedanya yang baru gua badaya. Tengku Junaidi. Lo. Yang baru gua badaya. Wah lu. Mudah dak putar dayang. Lagi melawan hati dengan jantung ni. Urang cukup ramai malam gelek. Mbak dayang kamu menang malam gelek sampai malam ketipu cukup ramai urang. Mendih riu malam-malam 27 dengan dukui memuisi dah kan. Kamangan ada imu. Nah ni. Lompu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini uru-uru ini ke cukup semua. Allahu Akbar. Mudah cukup mudah imu. Dari ikut dari. Imu malam leher. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, wadah ke nama ni ke satang bertuh lagi. Kalau pun ada imu mendawa dia. Ada yang baca doa ala kadar. Ada yang ceramah 5 minit ni. Ada yang baru tajak-jak orang lain. Maka menyena anak muda. Nyobek yang daun terawih orang dua. Kek. Serpis hantam le. Hantam ke baro bayar mahal le. Oli ke kurung. Geradok. Ini ke mana dah? Apa ni? Dia anak muda haji preh dah kau imu. Terawak imu malam ni. Allahu Akbar. Ini ke naik ke dak bi preh dah. Nanti nak dak bi ada kalau rumah. Dua borakan abe ikut bangun. Ya awak. Iki ke jadi 12 juga. Kalau banyak biu. Bek
le. Anak-anak muda pakai dalam kampung. Yang nak kelebihan ratu, Tengku Mandala kelebihan rasu pakai. Yang kelebihan rak kasidah pakai. Malamnya beres hana acok uru-uru lain. Anak draw pakai. Ilung punya anak draw di beramai kedai tu. Ilung pukul 12 hana puji. 5 minit lu berabal untuk ni. Ni guna. Yang buat lo yakin anak ino buat. Yang buat anak ino kasidah anak ino protokol anak ino. Ino leweknya bawa dakwah transfer. Protokol awak go, buat awak go. Acok awak je. Lagu-lagu tu aja ikut. Penuh naik ke lagu Imam Jod. Walaupun nak naik. Tapi kaya ke ni lah. Awak draw menentu. Ilo yang cukup kecewa benar sabar dekat acara benar. Pakon. Tungku dusun dan aku gahabak. Yang kecewa tu. Lo nak kalah tungku dusun bintang nanti. Lama jadi guru tu boleh minta topok lagi. Ali bin Abi Thalib. Anak muda bela agama ni. Sampai kedua lalong api pika. Cewek nak tapoh cewek boneng lo. Lalong cewek bonengnya ni kah. Mana cewek? Kai Honda petang ikut waji ikut petang ikut. Lalong ceweknya ngapi di mana? Alah hai muda Fir'aun. Ayo hai anak muda leweknya jadi kalam. Tawa-tawa dakwah dia anak muda culak api berdua api tu. Adik di mana Aki? Aku di ulai jalan. Itu ini aku di Tigli. Alah hai meruang. Anak muda bergagah baju tayong. Anak muda baju baik gaduh ngapi. Pula mana anak muda yang kagak kenal saya. Lagi ke perai ku bisi. Kemah. Ui aja uno ni po. Yang mana aja? Lagi ori nang belau je. Ya lu. Anak apa ya? Nah yang pegah alah tengkuhan hana tapi rukuk lagi bencong. Uronyo yang rukuk bencong. Ilong rukuk hana kupi hana gapu hana udep lagi. Anak menceh dah ikut-ikut. Anak muda yang tem-tem patih ke agama. Belum doa bagah kawin. Amin. Yang nak tahu, ya kena amin pakai no je. Yang kalau kawin, amin. Anak-anak muda yang tem bantu agama dan melakai bagah menikah. Amin. Bermerumpok jodoh soleh. Amin. Kalau orang tua atau yang kur. Anak muda, beres. Orang tua yang hikmah kana. Orang-orang tiga kana, langampung, orang kaya kana, anak muda yang tempatih ke agama kana. Yang kelima, nyo yang cukup penting. Lam kampung benar permoh Nabi Khadijah. Nampak yang dua-dua itu. Ini kalau orang ni. Kedua. Kedua mana? Ini kalau anak miak bau dina mana? Tahan apa ayah tak boleh. Kurinang beradik kurinang. Mi nak perlihat damang syurga. Nakala adalah koron. Nala koron ini no. Ana mau buat. Urina punya pelet damang syurga bertaat bertakzim kela. Berhormat kela. Lako dro. Belako go. Lado murina leweknya taat kelako go, ana taat kelako dro. Nah, kak gini. Taat kelako. Nyan yang mat kunci syurga ron lako ron. Dua rumah kalau ada lako. Keberah dengku yang mak kunci syurga dong lako lo. Mana aja kan? Igotnya lagi awak mak kunci neraka. Yang beda ke malakon putuh le. Mi drone belage khadi, belage ai, belage siti ha, belage siti sa, sara, belage siti ha, hajar, belage siti julai, julaikha. Belage Siti Ai, belage Fatih, belage nyan sipi urinang. Urinang takzim, urinang penuh dengan rasa malai. Maka urinang tengah duduk abinah jalan, preh hungkut babang bakar, nyan suk jelbab-jelbab. Baik urinang wate preh hungkut babang bakar, kenang baja daster. Baja daster raya taku. Abang bakar cik sengaja hungkut ke buduk iup. Urinang biasa kan pilih-pilih ungkut. Daster ya aku. Katanya bawa makanya pada sekilo, nyan 2 kilo, bawa makak gede kalan. 2 kilo ke jauh.
pakai hijab begot, pakai jilbab begot, top draw. Lalu mitanya urinang kasalah berdua bajai lah kemah. Bunuh kalau dia pegah kurun duha, kalau dia pegah anak muda, kalau dia pegah kurun kaya, kalau dia pegah anak muda. Ini dia pegah urinang bajainya dia pakai bajai lam kama. Otak debit ulua na bajai lain. Lalu dia urinang bajai debit bajalah. Kamu ragam senang makala. Mangat. Menyamanta muda. Ni kedua-dua kamu mudah dia. Nyan, ikat, pakai jilbab. Hana payah solek draw belum kut ke ni. Pajan solek draw di malam. Tena lakoi rumah. Menyana lako, lakai maaf. Urinam, lakai maaf wak ro ni. Menyana hinona lako tengah jauh laut. Nah. Tengah yang minta rezeki nah. Dron jaga droi rumah. Doa pula, ya Allah. Lakon. Kagak minta rezeki. Lakon cukup raya ombak ya Allah. Hanya jemput cukup 3 anak selamatlah kolon ya Allah. Ukut baik anak le hana apa yang penting sebuah kapal macam. Nah, nyamnya lah kau gakai. Nyah nak gakai lah kau badram no. Ya Allah. Aija. Nyajib baik lewo. Baik menang. Sayang lah kau. Mi taat takzim kelah. Begat akai nganlah. Baik jet ke uri inang nu. Nusyut baik jet ke uri inang durha. InsyaAllah tamnu aban Bandung kitanya yang hadir pak malam dakwahnya. Tamnu aba Allah kitanya singoh bumerumpok syurga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mi habis sekalian yang kepemulia ada Allah Subhanahu wa taala. Di uronyo di kitanya tak peraya urang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sayang kepada Nabi, karena rindu kepada Nabi, maka hana lain hana bukan pinta kitanya sabi-sabi, kitanya singgah memerumpok syafaat ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajini kalan bapa melasah jamun-jamun geken sabi. Salli wa sallim ya Rabbi Allah ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Umar, Usman, Ali, Allah, Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad janjungan kami. Ya Maulana ya Habibi Allah, nepreh kamu baulet titi menyahan nepreh ngerdak Nabi lo. Ya kengkim lazam menyahan nepreh wahai Muhammad Nabi syafaat kemudian hari yang ya jauh Nabi menyahan nepreh kau yang putra ada jauh. Itanya cinyan perleu dia perleu merumpok dengan Nabi. Maka orangnya pakai dalam dusun sejahtera dan pegak mulut. Karena rindu dengan Nabi lagi pangisi pegak. Karena sayang dengan Nabi. Karena tinggal dengan Nabi. Jasa-jasa Nabi kebak Islam kepada kita yo sampai orang orangnya. Itu tak balas kibat dengan cara pegak mulut. Maka menyalung agak hiran. Kemah. Nak duk nak. Ai, memang tu. Nak. Aimi. Maka menyana urung pegah hanjir pegak mulut lucu. Lun tanya. Bunuh khanduri mulut. Taundang urung paju hubu mulut. Nah salah. Tayu medike ba ane medike. Nah salah. Adik-adik ubut-ubut naik medike kampung. Yang medike ya ubut-ubut yang raya. Punah raya ya. Yang medike ane ubut puan raya. Ane awak raya naik medike. Watai baju ubu awak raya bawa ubut. Mubu. Dia ane me berdo. Cambuk itu bila abai. Nastaghfirullah ya Allah al-azim min kulli dhanbin ya Allah azim min Allah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad
ya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal lahir janjungan ne pandangan donya ni bak masanya Nabi lahiran karunia Tuhan cedah tak ada rupa. Lagu kedua ke lagu boleh apa boleh lagu Nabi ne ini lagunya ke mana lah Nabi EU Nabi ne Nabi ne langit. Rupanya pegah langit. Cuma Mekah baik dipikir awak kafir Nabi Muhammad ya rupa-rupa yang kumandala nelu pegah baron menyaperno dikir anak mit menyaperno dikir orangnya makharijil huruf tabok. Yang kedua bahasa Arab hanjit koh menyatakoh bahasa Arab salah arti tu karena bahasa Arab sabo alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi bahasa Arab menan arti hana saban dengan bahasa Indonesia. Menyebut Indonesia menan lagu. Kemana kamu pergi? Yang artinya kau kena jak. Mau ke mana? Tabanci. Mana? Tabanci. Menyebut bahasa Arab anjit menan. Maka bek pertimbang irama gada arti. Lebih gat hana arti, lebih gat makharijil huruf, fasoha huruf, kemudian nama makna daripada mereka. Abok. Habis ke lagu terakhir. Ini cukup semangat. Waktu kalau lagu terakhir cukup semangat kan ini pekan di mana? Allah Allahu li ni'mal wali mulai sallu ala. Dia awak raya dengku musuhana. Ini bab bini. Ini yang guys. Yang anak-anak muda kampung Bambang Joni nya. Balik kenang-kenangan je. Sakit Nabi sambungan kembali hana jantan tesiat malam tan seimbun kenang ura menan ke bago sabo umpama kabi ane mi ada dia luka mandum getanya tambedang pemulia Rasul Allah Bandung getanya tabudang pemulia roh janjungan ka bedo nya nabi dua abi mendoa jika tu anak-anak muda dua adik hari long yang mana memiliki hana haji dia timbang buruk tu kan pakai danyo kadang-kadang bu maaf saya mulut di Aceh ke Malay di kampung lu you know home babak kamu baju kalau ka curok dalam plastik pegak roh kebiku kemah hina tangan apa pula betul ini cara kem na cara kem pula betul tina padai danyo dah pegang mulut ke Nabi Giyu jaga tentang adab-adab di makanan Nabi ni ku lekemang Nabi ni ku hantam gecok makanan kecuali yai kero. Idanya kan tak ni. Babagok tak ni. Malay tu be. Uraceh aja lagi nya. Uraceh baju ni. Kadang-kadang aku dah jemput macam-macam pada dapur. Boh mana, boh itik. Boh mana sambai. Mana itik. Macam-macam kau mulu. Tahu plastik, dah goyang. Itik nak dengan mata alam ni. Tak kena mana sampai. Tak kamera mata je. Ikut itik apa nak mati mata ke. Kamu yang pun nandu. Tak puas ada rumah. Tak kena berumah ni. Badet. Berumah. Belum buku itik bang. Geron boleh itik. Lagi buku itik ke bang. Ji hanjit mana? Itanya kan mana? Itanya walaupun gasin, walaupun hantam takalan sapu tapi bernama Malay tanya benar. Menyahana Malay juga habis. Malay benar. Ada nak cocok pak kanurigo, bermalay macam. Ada nak puah-puah kanurigo, Malay. Kadang-kadang penujuh gok. Melintai-melintai dah bah kadang. Berjumpa ramai-ramai lah. Undang gok-gok lah. Yang bermalay. Ada orang agam menanti nak usi rumah sabah, som tisi gok lah. Yang bermalay. Itanya udipnya benar Malay walaupun tanya orang
Gasit. Walaupun hantam takalan tapu, tapi bek ikalan jumuh dah iko. Bek jumuh dah ikalan iko. Guna malen. InsyaAllah. Kami lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami lagi. Mulut nyo tak pegak tapi lagi nyo. Pak Dusun. Lun siap Pak Dusun. Lun siap. Doa. Hai punya dengku-dengku ceramah undang-undang orang lain je. Masalah. Yang penting doa Pak Lun Pak Dusun. Yang anak-anak muda bantu Pak Kepala Dusun. Bantu pegak-pegak acara lagi. Dong kalian guna Pak lapangan pegak acara kan? Nak urung sedekah kami lo. InsyaAllah. Hingga benar kami yang membuat bawah Pak Dusun. Kurang ramai orang jak. Nampak dia semayang. InsyaAllah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ni. Nak perlai menumpuk dengan Nabi. Urinam nak perlai menumpuk dengan Nabi. Cik jawab urinam berjujur. So rindu ke Nabi dengan kelakon ni. Berayasu. So rindu ke Nabi dengan kelakon ni. Dengan setia sagai. Nyai keron lagi kan. Uragam sorindu urang sorindu ron ke Nabi ngang ke permoh ne. Memang uragamnya kadang-kadang tak punya rasa rindu. dingin. Uragam sorindu ke Nabi ngang ke permoh ne. Dari jamun lagi kan. Punya ke permoh mati nak lagi. Alah uragam. Ada dua uragamnya. Dua kedai kopi kat dua lepon rumah kau. Ya, dua kedai kopi. Dia abu kat wagon udah apa? Tiga-tiga tu kuning. Mbak bola ke lagi peringatan. Dia abu nyo lah kalau anjir kem berat-berat dah. Nah, apa hari? Jadi mana? Ni lagi no. Maka dia muda-muda bersyukur menyetengah pah-pah adanya. Ya, saya kata kem lipa. Yang klep dia kan tu. Ngono le. Dia uragam jadi kalian uragam. Jadi kalian. Yang menyagaya lepa meno uragam. Ya deh. Ya. Je. Boleh. Yang permogok pastinya. Anjir kan. Menyangan perumah gap lembut ke ni. Baik telepon di perumah roh. Berapa dek? Hah? Berapa? Mi. Mi tapi kah dek. Yang perumah roh. Dia anjir. Uragam berlembut dengan perumah roh. Hai uragam. Danyo punya hana urina di rumah mati. Ya mi. Ilong kau sayang ke perumah mi. Ilun kali 15 tolong kawin hantam kenang jaronya bak perumah mi. Binti rusak lagi. Dia ragam kadang-kadang anak sayang ke rumah. Kan yang lucu gak popo rumah. Hey, please. Hey, awak boleh jalan itu pun dia. Kan sebaik mengampung dong. Oh Hana. Oh ada mayat. Aimi, uragam bersayang kurinam. Pegah abang urinam berlembut itanyo pak laki mahku. Lo laki mah digedek tanya uragam menyahana urinam putapa itu mo. Menyahana urinam itu mo mutapu hanya dah bubut. Urinam tu yang pegat rumah Semara. Urinam yang pegat rumah lagi pasar malam. Menyahana sule urinam itu mo lagi kuburan itu mo. Cinwa tiga rumah tengah bengeh rumah citeh wo. Citeh wo tiga urinam tengah bengeh. Assalamualaikum. Musalim buat jauh, latih jauh, yang menang jauh. Yang buka pintu biar ni. Oh mak tu, lang kamar lagi. Pandai ya. Buat kakak ni. Mungkin perah abang. Nyan 2 jam lagi kan. Tanya sepi rumah. Ci bantah war rumah. Bantah 2 ekor dipi, nas waju. Dek mana? Awak kenapa nama kan? Saya karena sunyan kalau dia orang Idul Fitri rumah. Ya. Oh, ada tekanan pagi si kan hebat, gaya baca batik esok. Nak Pak Dusun kan hebat, si ham saya gantung. Jauh dah kalau. So yang hebat, si ham, Dusun, pagi si. Don, yang hebat adalah Purmo. Ya, hai Purmo. Nak uragam, nak kemah, nyok kedai kopi kan.
singoh. Uragam yang tok ada kupi mukuru op di rumah hana betul. Tok ada kupi ngom gelah hana betul. Salah ibu dia bacut bungeh kau awak bodi. Salah nyom kupi bacut bungeh mendu. Yang pekon di rumah hana betul. Kimnya di rumah betul. Tok ada kupi dehi. Bermana kocok lebo. Ya uragam betul di rumah. Mbak dua antam darong. Yang betul di rumah. Maka urina roh manusia luar biasa. Memang urina wadah kala lumong. Udah urina karena pakai perasaan, uragam pakai akal. Maka wadah karui rumah, uragam kun dekat waju yang dua. Urina han tingat yang kun uragamnya. Sakit hati. 15 tahun aku kawin dengan koknya. 7 bosinya. Orangnya gede nak malu. Kuinya. Urina menang dia. Uragam kali lu pegah habawa kena tahu bu pula dia kerja. Lawa ni. Dia urina tinggal hotel karula gekelak. Cuma nak pernah kena nak malu. Tinggal. Pandai dengar aku hidung long kata 15 tahun yang lalu dia nak malu paling malu ke mati. Bantu belum? Dek, adik ubut jawab. Yang hek rumah mak kuaya. Yang hek mak kuaya. Yang mesak so. Yang semerah so. Yang bagun so. Yang sempobro so. Yang persiapkan bajai guladannya so. Yang ada hujit kupi ada kupi so. Kena. Padahal nak kena banyak dia main game tau. Nya biasa kem cupe ku. Ya mi, hei tahu dia no. Boleh bang kagak bodoh. Urina tantang nak tribe boh jarong. Beres tengah ke magun, tengah ke semurah. Itu me tu yang nomir. Itu me semana nomir. Itu me mendu. Ki uragam bagi bodoh Lagi nak sasa gede. Kopi sabok. Harga urin. Hai, bang. Tanyo beres di luar, god di luar, menyona doa ba urina. Hiro urina doa kuragam, beres uragam tu. Pula berapa? Tak pengen jumpa wala. Nan hero urina doa kuragam, lak lo sukses. Itu iya lah. Itu lagi man. Walaupun nasaran langsung ba, nak kamera. Lo pegang. Nak hidup dia urung-urung. Lo tuan lagi yang ni. Urina. Lo pegang saya kacau orang pun. Bunda, abang ceramah di ulai jalan. Abang pakai baju pu, lumpuh je. Mau di ulai jalan. Mana baju beno pu. Baju batiknya je. Abang pakai ridaknya je. Yang permoh mi. Je ijak kelong tikret. Kalau kedua nak. Permoh. Serpis saja. Ini uragam yang anak-anak permoh. Tahu berjalan. Ini kalau uragam yang anak permoh. Uragam yang kain tinggai ceri permoh. Yang kadang kadang mati di rumah jangan kalam. Tahu kadang semua pelang kau. Yang bubuh udah nak rumah ni. Nya lu. Menyala pegang. Kau setia uragam Maurina. Urang dah cukup setia. Meninggallah kau situ tu dalam kau le. Ada yang mi pegang dalam kau le. Anak apa deku. Lu jaga sinyal. Uragam. Golong tu dan kuburan. Dengar sakit ke telefon. Oi. Siapa juga? Sakit. Okey kena mati. Gitu me olah hari tu. Nampak ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mi rindu ke Nabi, orang rindu ke Nabi, insya-Allah rindu ke lako. Orang rindu ke Nabi, insya-Allah rindu ke perumo. Nampak ke adanya hina merumpok Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi nak lain bawa kelompok orang yang merumpok Nabi singong. Ya, mi, nyai nak gedang Nabi singong. Ngeng. Nyom mizan, nyom gedang Nabi. Nyai nak gedang Nabi. Ya hei serorong ke. Muhammad Junaidi. Belum. Roh. Menyatanya ingat ke Nabi, cinta ke Nabi, kepuduk syurban Nabi ni. Bak timbangan, timbangan, tamang syurga. Nyai nak gedang Nabi. Maka ada nyomi, singoh tam laki berumpuk ke Nabi.
Leboh golongan orang yang han merumpok ke Nabi. Lo pegah BO. Nyontek dah pegah ke Nabi BO putus dah pegah. Yang malamnya agak trip bacut dengan aku. Mi leboh kelompok orang han merumpok dengan Nabi singgoh orang akhirat. Maka dipastikan orang-orang yang hana merumpok dengan Nabi, hana merumpok syafaat, dipastikan jauh daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Leboh orang yang hana merumpok dengan Nabi saudara yang phone. Orang-orang bak abah yang galak, pegah haba kuto, yang mututu ngan haba kuto bak abah. Nyokan kadang-kadang menyahut lu pegah abahnya nu kon. Nyoji. Karena ada nyawa nu gaduh dengan temenak nu. Tanya orang Aceh lomba-lomba temenak cocok ya begot ni. Lomba temenak yang paling pasai. Papa ma. Cocok. Bernama kharajin huruf itu dia. Karena orang Aceh dumpu-dumpu temenak ni. Nyan bunuh na yang temenak. Watai tengku bedak sap. Palih ku ganteng tengku. Palih. Tengku ganteng itu mekun palih. Ya aku, itanya Aceh saya tiga ada mana? Ilai wat cewek juga dari you. Papa, dari jaya, let malo, lepat mana let malo. Menya orang jauh lah, oi, buat apa gak? Roh hongkoi beda mana? Menya ada roh cici. Kadang-kadang cikok le roh hongkoi apa deh? Yang dengkut di mana mana, menyana kau beradanya aku haji penyuang ni. Gepres buat perempuan aku, watai bersandar bok, aku bangga bodoh. Alat mah kolok. Abah modal perempuan. Yang mungkin ada malam nak, lekma, mungkin mana-mana ni. Ni habis sekalian dengan pemulihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, mi, baik kuat temu. Dek, oh dek. Mana you, dek? Di kampung nyona orang kuat mana? Nah. Be. Nare. Lon tanya Mbak Ro gede, natong kada nak mak kau. Natong kada nak mak Ro. Neumi, ikannya rame yang kada nak mak Ro. Dia pegang Nabi ni. Orang-orang apabila tengah bengeh-bengeh, tenak atas gop. Hana ibalah gopnya, maka orang yang lagi kita nak mak Ro. Takkan ke gop mah cakap tak pegang. Pak ma ka tema nyo kana pernol pak ma ka urang yang ge iya mentau maka urang yang ke pegah Nabi saban lagi tenak mak ro tapi ada tenak mak gop ibalah tenak mak danyo urang yang tengah temenak mak mati-mati nyam danyo urang temenak biasa yang kuat-kuat temenak urang gasih kema urang gasih no temenak hanam ko bi temenak mo pali hanam ko ke dek. Anak tu adik dia. Macam mana dia bukan? Apa dia? Dua kedai dia mana? Pejauh ni. Penyakit dia mana? Orang dia mana? Bagah papang. Hang kaya rumah dia mana? Pejauh macam apa-apa. Pulang tanya apa benar pati dia. Punya kaya tak ada mana dia. Lagi ada 2 ribu per dia. Iya lah benar. Hino je dah pilih ungkut tengok. Lalabah dia dah mangkut tu. Jaga. Beg dia mana? Pulau bin Daud. Nyolong kemah. Abang-abang lu yang jauh laut. Nging no. Nenging no. Drone yang jauh laut tau. Ibadah beg tua ke Allah. Drone nyenetin ibadah ke Allah ni jauh laut. Ilham kapai, ilham bot mati syahid. Ilham lam iya mati syahid. Tapi benar semayang apa? Mak ibadah semayang dengan kulam bot tu. Bot ke raya lagi pegak-pegak kan ada tempat semayang. Walaupun dengan bayang-bayang. Allahu Akbar. Mana masalah? Mana ku kiblat tu? Pun ada arah kiblat je no karena kompas. Adanya ho ngewe kapai. Baik tawi dia yo bagi withdraw kapai. Baik ente tak bisa kiblat dia. Allahu Akbar. Ini kamu dah. Yang penting tani mustaqbilal kiblati, tani kepada kiblat. Tabah baca lulu klik. Ladom dah pegang mana? Kadang-kadang ni yang mana nunggu. Ni akemah ni. Kadang-kadang hana berkat aku barang rezeki dia. Pakon hana semayang. Maka berkat hana hidup aku dia. Ketika hana semayang aku hana berkat. Walaupun letak kedai hasil aku. Rumah karu tapi-tapi. Hana bahagia tapi-tapi rumah. Tapi-tapi nak saja masalah. Kadang-kadang sakit rumah, kadang-kadang sakit anak, kadang-kadang draw sakit aku. Pakon hana berkat barang rezeki. Udepnya yang penting berkat bukan kaya. Tapi lebih hebat lah. Kaya dan
berkat. Leh kaya berkat lemah. Maka kami sekalian baik kuat-kuat menang. Nyo tiga tu lom pegah. Hana guna pegah-pegah dakwah mendan-mendan dari menang. Dan aku ceramah biar hanjit kuat-kuat hak menang. Hello mana contoh? Hanya contoh mana? Tengku dakwah biar hanjit kuat-kuat hak menang. Karena waktu kita menang punya kalau dia nak mi. Dek, jit menang. Adik-adik ubud jit menang. Makkah nak kamu menang. So yang bohong ke lidah di Allah, Makkah nak kamu menang. Beres. Yang bohong ke lapun neraka, ayah nak kamu menang. Beres. Ikah nak kamu menang. Beres. Nyami, mi habis sekalian. Pun orang hang merumpok dengan Nabi, orang kuat menang. Yang kedua, yang hang merumpok dengan Nabi yang kedua adalah orang-orang yang durhaka kepada dua orang syirik. Nabi hana galak sagai ke orang durhaka. Bahkan orang-orang durhaka ke orang syirik, baik ilai tamang syurga, baik syurga han merumpok. Tanya makalung pegah urinang hebat ayah sekalian. Tanya menandum berasal dari perut mak. Tanya menandum berasal dari perut urinang, perut mak. Begak-gak akai dengan orang syirik. Tengku, wan. Long tengku hana bahagia sagai udah pegah tengku. Tengku, long kaya tengku. Bot kedua boh tengku. Orang gereja ni 15 roh balik rumah-rumah perayaan tengku. Tapi perkara dah banyak saja udah belum tengku. Jadi ingat-ingat, nak pernah salah dengan orang syirik. Nak pernah dia dapat sakit hati orang syirik. Nak pernah dia dapat peroi mata orang syirik. Ingat. Ridha Allah fi ridha walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hadis sahih dari Nabi. Pajan Allah ridha kepada kitanya, watai orang syirik ridha kepada kitanya. Pajan Allah murka kepada kitanya, watai orang syirik murka kepada kitanya. Munya orang syirik tengah senang kepada kitanya, tersenyum kepada kitanya, benar patih Allah tengah senang kepada kitanya. Maka kitanya punya perleh ridha daripada Allah, minta ridha pak orang syirik. Insya-Allah merumpok ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang Aceh berlucu kadang-kadang. Mi, nyanduri nang tanya mi, mak-mak tanya di rumah kuramat. Mak-mak yang kakak Tuhan yang kata yang kuramat. Kadang-kadang tanya yang minta kuramat gunung gurdung. Yang minta kuramat gunung selawah ke dia. Yang minta kuramat baknyo, bakjenyo, yang minta kuramat. Hana ada debu bahawa dalam rumah tu nak urung kuramat iaitu mak. Ni kalau ngono, dek, si kurang bulan 10 hurau kandung memak. Kalau nyo pernah ada rasa menandung mi nahe waktu melahirkan mi, maka orang inang waktu melahirkan meninggal dalam ibadah mati syahid. He aku birayang kandung ilun mi abu pakai mak pun kurang sayang ke mak je. Tapi waktu lu kalian permoh lu melahirkan ya Allah. Oh 8 malam ni apa permoh roh bilu. Dan hai abang sayang beb cinta terserahlah. Abang putra bunda kepru ang pegah lu tu hai dong pikir keprutnya tu dah. Abang yang sampai bercanda bo dia kau sakit perutnya abang sang karapnya loncok Hyundai rumah ni. Bak bidan dia abang ni. Poh 8 malam perut bak bidan. Poh 8 lewat 25 begak baru lahir. Belum dengar malamnya ni. Poh dia gitu. Abang sakit. Ilung luar. Kau dah berah air mana? Waktu lun kamu dalam rumah mi masya-Allah dalam kamar lun dalam kamar bidan. Muka kami lah lagi mana tu bo. Oh yang tupat kan kribo mi cukup sakit. Mi tubuh tanya biasa sakit cuma 28% ni. Tiba-tiba punya sakit melahirkan 20% tubuh sakit. Nyamban urung syitnya ada gandung ni. Allah hai tengku jino kamanga tengku. Jino kana operasi tengku. Aci teh. Dia operasi ron. Baik pegah mangat dah operasi. Iko tengku ino tengku. Imi you pro iko. Nyampe dengan tumpeng. Menyepeng sekitar 12 juta dengan laser. Hidup belum. Peng 7 juta ni dengan sikit rumah sakit. Icap belum ni. Habis hidup. Doktor kasih boy.
Kau tikin kan? Kadang-kadang tikin tu. Watai lo kalam pro lo. Kapai operasi ni kata. Lahir Ford Muhammad Junaidi, kedua Muhammad Tikin. Nyai doktor dah nyom. Pakai dah nyok lagi maaf ni nak doktor. Permolong doktor. Permolong perawan. Kalau lagi maaf, kita nyok pelayanan bro. Kadang-kadang tajak rumah sakit tu. Lagi maaf ni. Teruk rumah sakit tu. Pun sakit 40%, tawainan 60. Tambah sakit, pelayanan kurang. Lagi maaf. Ya? Tidak main HP. Nama siapa? Masuk tu sana. Orang meninggal dia. Hana pelayanan dengan. Ulun tuan, lagi maaf. Jamun batuk. Dengar ceramah. Naik pernah hana ibi muda mi dengar batuk. Komik ibi. Ya, komik ibi panitia. No yang memban, gede upenek. Maka pekau orang kaya dia jak upenek. Pelayanan hebat tan. Lalu cerita tu. Lum batuk kahel mubat itu. Hampir medal mubat. Bak doktor paru-paru nombor 2 medal mubat. Hana pulih. Batuk hana pulih yang le sikit ubat. Ya ha? Lagu lunyung. Lagi mik relah ni. Yang lunyung ni. Nyom. Tajib ubat cukup lui. Dah kata-kata. Dia doktor dia yang ada pujuk ubat saja. 20. Lenjuk ubat ke lah. Jangan lupa balik lagi ya. Kalau tahu kau balik tau. Kau jangan jawab yang. Yang meninggal dia. Nyon. Lagi ada kuih mum. Kemang kuih mum. Kuih mum. Belek. Pagi syik. Orang gaji pada. 20 dah. 2020. Kuih mum. Merdu. Proyek kan kuih mum. Proyek kan proyek isi. Dia kuhlung kuhnya kuh. Jadi isi dah lebih kamu kuh. Dan apa yang ngempung kamu kuh leh. Kamu kuh leh. Dia isi jika ada proyek. Kuih mana proyek? Baca. Proyek orang meninggal. Menolak ya Allah, orang meninggal. Maka kadang-kadang salah ke dari kuimu. Ikut ada yang mengadu, kuimu maklum meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau menang jauh? Nyo kena senang. Kuimu maklum meninggal. Alhamdulillah. Salah ke? Ada romo ke innalillahi. Okey faham tadi. Dah bengai dah ni. Kok pi maju. Jadi menang. Ya bang, kau kuimu meninggal dengan kuimu. Lalu nyawa orang hana leh ni, watai dah nyawa meninggal, kuimum sama dong. Watai kuimum meninggal, tak payah apa dos mil. Ada tahu sama noli. Pagi si, jauh tu kuimum, paling kurang 2 juta sebelian. Baik gemejok orang meninggal. Jadi mana? Mi, long jauh peneng batung, cukup berat ke batung, kem batung. Lupa je tu peneng tu, boleh. Di peneng ni, rumah sakit hana bayar rumah sakit. Ilo lalu cok kartu ni merumpok dengan doktor Ling Sing Chung. Awak sini ada doktornya Ling Sing Chung. Lantai pun, luik lantai pun. Mau putar rumah sakit Ubirayam, patah lantai punnya doktor Ling Sing Chung. Ya ni, memang Ling Sing Chung apa pun saya kah dia? Ling Sing Chung. Nampak? Nah perawat di Romi Ubirayam, awak Bangladesh. Tapi kaji masa Malaysia, lo tanya. Rumah Lee Sing Chung di mana? Dia boleh pura-pura agak Malaysia kan? Di mana? Menyau doktor tanya kamu naik ke? Menyau perawat tanya. Udah bang. Bela uyi bu. Ulang dia. Pah dah demam, pah ke jenazah. Nyamban ni perawat tanya. Kadang-kadang itu nyok ngengkeng. Pah pre dah berdua tiga. Nya, taban ni. Dia guru perawat padahalnya dibayar dari pemerintah, tapi gaduh timbang ganti. Ibu guru aku nak patu mirah, baju mirah, lipstik mirah, jilbab murah, kawan-kawan ego mirah. Honda warna mirah. Di perawat kita kena baju putih. Gak mati you. Apa ni? Long fikir tunjuk dia perawatnya. Kui ikan balung. Ikut saya lah. Lelaki ikut je. Lo punya je ke kau kan. Ai nak. Pah dengku ipedang bak lup pak kamar. Ni ya. Pak cik antri aja. Siaplah. Betul. Antri nyamban dia intat hinangkan ka pulih. Kau merasa hebat tu. Betul-betul kan ada ni.
Yang baru yang intan. Ya nan lu. Junaidi Indonesia. Aduh. Lome ronson ni nom. Ronson di Aceh. Ni ronson saya tak pakai. Buang. Apa dia awaknya nanti dia? Hai tem pakai ronson ni nom. Tak pakai. Buang. Ronson balik. Ronson terbalik. Jamun watai ronson lun watai di Aceh ku menoi kalan ku bak lampu. Ikut tak ke? Bolong paru-paru. Ilung watai pegah bolong paru-paru rak meninggal ni. Ku bayang ki bang paru-paru bolong. Nah, rupanya ide nak alat draw. Sak icurok lampu. Baik curok lampu, icok nyan lagi puri, tampuri. Nah itu nyok. Ni bersih paru-paru cikgu. Itu pulang guru cikgu Bersih paru-paru cikgu Cikgu tak merokok ke? Tak kopi ke? Padahal tak jawapan ke? Ibu tunjuk tu hinan lagi mah gue mum. Ibu tunjuk tu paru-paru urung rokok ni orang-orang merokok ni paru-paru hancur ni. Elok tengok nak gimong le jalan. Hitam paru-paru orang Syiham. Rokok ayu dah ni. Paru-paru hitam bebe abah lagi bebe punggung. Yang merokok, ada muda yang kalau merokok, bebe merokok. Paru-paru hancur. Wadah kabeh ni diperiksa dipegang. Bersih paru-paru ni vitamin minum. Wadah nak debit puikun. Jangan balik lagi ya. Tak usah balik lagi. Jauh Aceh ke Malaysia. Jauh Aceh ke Penang. Tak usah balik lagi. Nak doktor gop ni. Hai bi balik. Doktor tanya, bola dia pergi balik. Hai bi balik ni. Tapi karena ayah lun memang biu balik. Balik 3 detik. Tanya orang Aceh kena pelah-pelah senembur. Balik 3 detik. Nak take apa ni? Pelah senembur dia awak sini. Habis pulih batuk mi. Geluyung hai je pulih. Jak long penang. Lek jak ke deh. Nyan bengih mak-mak lu. Pakai bengih. Watai wong sini ubat hai bi. Ikah kiban ni di. Tajau penang kamu ubat. Watai kau hendak kau ubat. Kau ubat nah. Hai dai bi mak hai. Pakai ada ubat dia nak ubat. Rupaji gara sakit gelunyungnya gara-gara dia ubat. Rupaji urang-urang sakit gelunyung mi. Nyan nak perah pulih ni nak swing-swing lang gelunyungnya doktor nyan perah. Oh, yang kedua doktor India ni. Hai bi pajuh udang leletan. Kita nyocik yang galak dia. Hai bi pajuh cumi-cumi. Hai bi pajuh kok sia lele. Nya rupanya hai bi pajuh. Maka lu bapak molot halu pajuh dia. Secret kalau cok. Anak lele dia nyambat. Baru tahu telung ceramah di Hagu Tengah. Nah bapaknya sakit pinggang. Gini kata. Bapaknya sakit pinggang penang kejap cerita bak tu. Teruk kedeh ni hai bi ubat ni sakit pinggang. Putra Cik Eugene 20 mi you pelaku. Udah sakit pinggang. Mimi abi-abi yang sakit pinggang 20 pelaku. Nyo kau belah ubat ni, dengar kau lihat. Ben fikir aku yang kau ubat ke? 20 mi. Yang phone belele je putih. Anak-anak muda mereka kata kau hak kopi ke? Yang paru-paru hitam. Lalu kopi dia ada kopi sampai kopi. Putih belele. Yang kedua nyan doktor Cina kafe yang pegang. Putra yang pegang. Menyeperleh pulih sakit ginjal. Watai tu ni jongkok. Pak mi ke dia. Kan Islam awaknya ni. Iu jongkok tu ni. Yang mana? Lagi watai betul main bola. Ya, anak agam tu ni jong. Jongkok. Pun orangnya. Anak agam tu ni jongkok. Urinang. Dan nedang ku jongkok. Gimana? Dang ku jongkok. Jongkok, duk jongkok dah benar ya tu. Urinang tu ni lagi orang cerongkut. Pola belah. Tapi kita tahu cerong pada aku. Baju urinang dengan doinya. Dia nak agam, lagi kemah, kemahmu, nak agam. Bapak pinung. Kau sabi dengan bapak pinung lo. Yang tengok doi ke lah Pak Ma dah ya pinung. Mana yang bapak pinung dah bersabar? Doh, ayat nadu. Ai mi, lo pegang orang agam. Ai. Azab yang paling raya, azab cukup berat. Hai tadi azab yang tengok. Dalam kubur, Nabi pernah jalan watai ke Isra' Mi'raj. Orang getuh ni, hana gerah ni, azab kubur cukup berat. Lucu oleh-oleh teman kawin hana gerah ni. Benedung, Baisyung. Mi habis sekalian, orang syik dah jaga bukan. Mi, mak dengan ayah, orang syik dah jaga. Ni kan? Si kurang bulan 10 orang kandung tanya.
Yang nak urung syik kagua ba Allah dan melaki ba Allah tapi dan melaki. Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Urung syik yang mentang udip dan melaki bagah pulih menjadi dengan sakit. Dan melaki bahagia udip. Maka dia tapi benar-benar. Urung syik kamu meninggal syukur hamil kanduri kan yatim. Undang ni yatim rumah. Kalang kena. Sehingga minana kanduri ni pemuliaan yatim. Menyertai ada pemuliaan yatim insya-Allah Allah pemuliaan kita. Ni kalang kena. Itu yang kadang-kadang waktu kanduri kemah bagi syik ya. Bagi syik undang tu apa undang kuimu undang. Je. Tapi yang pelik dah undang dalam nengku anak yatim. Si roh anak yatim kita mau setuh roh malaikat diikut malaikat rahmat bijak tajam yatim. Pada itu bit anak yatim hana gitu bit malaikat kan. Padang gitu bit malaikat ada kita mengisi. Kamu mengisi dekat malaikat. Beda aliran mengisi. Menyamban rupanya. Nyo kadang-kadang lagi maaf mengisi. Punya mengisi iku. Mengisi. Dua apa? 28. Kau. Iku. Perang tu anak yatim. Gini. Iku WC ni. Iku WC dah yudu. Menumpuk berkat anak yatim. Tengku, Wan. Hidung punya anak yatim dia ajak rumah kat. Ku jak rumah lo tengku. Jak rumah. Roh anak yatim berkat. Bersedekah anak yatim. Miabi sekalian yang pemulia dari Allah. Orang syik dia ada pemulia. Tak mendoa kurang syik tapi orang-orang yang kaya mendoa kurang syik bahagia, insya-Allah singa akan bahagia udipnya. Mehan menyatanya durhaka kurang syik hantar mang syurga. Maka mimi yang salah dengan orang syik adalah kemah. Uranyo yang tinggal pernah di Birun, yang tinggal pernah sama langa, yang tinggal pernah depan air, kali aduk kena ulai jalan. Menyana salah dengan orang syik wo tinggal bengong. Baik sampai mati orang syik mati dan nyok belum sempat dalam kemah ba orang syik hana pemulia jenazah di Allah dan hari pertama syurga di Allah Subhanahu wa taala. Ya kemah ba orang syik. Tengku, wan, orang syik lo kamu meninggal di Bandung. Kagua ba Allah tapi lo nak buang rumah galai banyak rumah la kemah. Aku pegang takut. Apa rencana aku la kemah na otak rencana ni ku kawan meninggal ni ku. Ki banjara ni ku. Laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Tak laki pantang ba Allah begitu ampun. Karena dasar dia dua ni. Dasar dengan Allah, dengan dasar dengan manusia. Punya dasar dengan Allah lebih mangat laki ampun karena Allah laki ampun tapi dasar bak manusia. Maka dalam kampung itanyo bek putuh silaturahmi. Pak dusun jaga betul. Hai. Dalam kampung bek putuh silaturahmi. Bek bengeh kak je dengan kak je. Kak nah kak mah napa? Kak don dengan kak Lia naga. Gara-gara apa dengku? Gara-gara IT. Ya ni kayak kuliah dah kan. Ija IT onya lihat tu barmoh kak nah. Bengeh kak lama. Kau bengeh dua ton. Dua ton anak pegah apa? Mu pakai gara-gara IT. IT ikem. Apa yang pakai gara-gara IT? Ikun detik ni. Malah gara-gara bak mamplam. Bak mamplam sebelah bak ada gok. Kemudian drone ni. Kamu ngeh gara-gara bak mamplam. Gara-gara tanuh sirong kamu ngeh dalam kampung. Gara-gara ni min mula bengeh tanya sampai ledon ni. Manja bengeh-bengeh ni. Je salah sulaya. 3 hari 3 malam. Habis tu tidak boleh lagi. Laki mak. Ya laki mak. Nyo yang nana salah. Saya salah-salah dengan mak laki mak dengan mak. Yang salah-salah dengan tetangga ialah kemah. Long tungku kadua tun ku hanagat dengan kaknya. Nakun lah meno. Ilong nah nyangka. Anak pemah sampai mati. Mau buat aja ukai dia ni. Tantang syurga nawak dalam dia tiga. Napang tup dia ni. Anjir menang. Mandengku ilong tungku ngan gop anak salah, tungku ngan mak anak salah, tetangga si anak salah. Tapi nak salah betul ngan so tungku. Lekor tu. Lagi mah lekor. Hanya pekerudaan ni. Duduk. Ya, Anjir dia ni. Kang ini. Hai mi. Ilong dengku ngalako salah dengku. Ngalako long dengku salah. Gimana cara dengku? Menyahana butai ngalako, menyahana butai ngalako. Insya-Allah hana butai.
kemah. Jalan kemah dengan lakon ni. Makai tanya menyenang nak sembahyang tapi dah temui kemah buat lakon. Yang penting nak sembahyang. Lakon dari umum. Allahu Akbar. Rumah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Habis-habis jamaah ni. Abang, nak kemah abang ber. Urina mo lagi yang lakon. Romnya bengeh ke lakon menron. Mantang min duplikot badai lakon. Lakoi dia, duplikot badai dah ni. Harum be syurga punya mati. Makai dana urina ngan lako bek pengeh, bek bangga. Ke babak gop belum? Hai nah, okey ni. Ikek kelam kan. Pakai kuih anak perempuan aku. Susah lah okey, problem. Bek bangga lagi nya. Kan namanya mati. Anta mau dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Melako gop. Nah, kalau kemah balako. Untuk yang nana salah ngelako, bawah bujuk rumah. Dakwa ju, press bawah pintu. Ya, tapi son mat aju. Buah mata baju. Nak roi mata. Nyolong pegah. Waten la kemah balako, bek badan u. Maka nu punya nu badan, bergetik mana mhamburon. Kadang-kadang nak laku egois kan? Dia bangkit, aku baki. Patai bergerak, tumpam laku. Lu kenapa ada berno? Kena orang kamu ya. Mi ngan lako bergagak nak kemah, ngan tetangga bek nasalah, ngan urang syik bek nasalah, ngan lako hana salah, ngan Allah bere. Insya-Allah syurga menanti. Tam lake ba Allah urang syik tanya berpampun Allah. Amin. Urang syik tanya berpeluah kubur. Amin. Urang syik tanya berkirim makanan minuman lezat dalam kubur urang syik tanya. Amin. Dan melaki Allah Subhanahu wa taala menyena urang syik tanya yang mantap hudip yang tengah sakit kuronyo. Dan melaki Allah berangkat penyakit urang syik tanya. Amin. Urang syik tanya yang mantap hudip yang urang bumu Allahnya. Dan melaki Allah berpemulia hudip urang syik tanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kelih nyo datang dalam kisah mulut mi yang kelih urang-urang yang han merumpok dengan Nabi Muhammad singah ura-duda Allah urang-urang yang apabila gedengar dan Muhammad dia tidak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni habis sekalian yang pemulia ada Allah. Nabi katanya Nabi Muhammad ni khatamul anbiya. Penutup segala nabi. Adik, ni kena jawab. Mak dengan ibu ayah diam. Baik jawab dia adik-adik. Adik jawab. Nabi tanya nama Muhammad. Berayasu. Nabi tanya nama Muhammad. Lahir di kota wafat di kota Madi. Lahir 12 Rabiul. Wafat 12 Rabiul. Lahir malam Isnin pun Islam juga. Isnin dah Islam. Wafat malam Ayah Abdul, Mak Ami, kakek Abdul Mutol, Nek Fati. Mi, kajian ni. Boleh, kajian ni. Tiga, Urina. Adik-adik tim. Nabi tanya nama Muhammad. Bukan Pak je Urina. Kikuk lah aku. Nabi tanya nama Muhammad. Atau baiknya tetes Urina. Urina, nani abud. Urina, nani abud. Pura ya abud Urina. Pura Jumat. Semua bud. Abu, alhamdulillah. Ni pernah masalah bersuci ba Abu. Ni pernah masalah semayang ba Abu. Yang kedua yang paling penting, ni pernah masalah khadam lako. Urina. Uragam nani abud. Malam. Malam Jumat Ci, tahu semua bud. Abu Ibrahim, ni pernah masalah semayang. Ni pernah masalah bersuci. Ni pernah masalah taliq demaliq. Karena ramai tak orangnya orang nang form taliq demaliq. Taliq le permoh, dalam dua. Taliq le permoh, dalam dua. Mesti hana taliq dah. Adik-adik naya abud. Bakso. Bakar ros. Adik-adik yang nak buat ni kena. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Apa tu? Adik-adik yang buat ramai-ramai. Qul a'udzu birabbin nas. Ni awak nak buat ni.
Adik lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Nek awak nak abut. Yang awak dia una awak wa dia abut. Yang delak dia delak oh. Nega ni dalam bodoh ni. Nega ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Menyadupno cara nganu. Kita mai. Menyadupno cara anak miat teh mai. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Mai. Adik-adik iya bah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Cik pegah naya buat. Kau ragam lalu game nanti dah ron. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Alah dengku kamu kok panjang-panjang ni kau niu. Kaji anak miat kita panjang dan malai-malai. Amma yatasalun. Geran ron. Anak miat long panjang long yo. Yasin. Alah hitanya orang yang tepuk cik mat puris tapi. Atai kat tupuk kat getak-getak anak miat. Dek, apa tu? Apa dah? Nyam pakai janduk mantai. Kau nyam ke mana kalau? Di janduk membadan ke sadung warna. Apa ya? Pulang. Digaga dek, wadah kau dengar buat di Melaka, kau dengar buat nak urung buat masjid, ayah nak riak buat kamar purih kau. Wow! Dah kena you kau. Pakar lagi kau ni tu. Aci kata, nyangkap lu kayu. Mati kau. Hanya ha. Kadang-kadang anak miat yak buat kena yak buat gede, tanya hantam tak? Tak buat anjir mana yak buat. Mi nyontek dah pegah ke Nabi baca benda. Mi long pegah hotel je. Duduk benda. Lo lundang li, gimana cara? Lo je je dia. Tak jadi ke Kim? Jangan dia berapa apa dah. Mi nak perle anak soleh. Mi nak perle anak soleh. Nak perle anak bermalim. Nak perle anak berjarang buat. Nak perle anak berdedang sembahyang. Nak perle anak mit berjet buat pak kubur tu. Nak perle anak mit berjet dang imam mata jenazah tu. Mi menyahana ni ajuk buat anak mit ni. Menyahana ilmu anak mit anak sayang ikron. Sayang ikron dan harta ron takat. Sayang ikron dan dengai-dengai barmoh ron takat. Tapi tinggal hotel kahanali ron mi. Punya anaknya hana soleh. Anaknya hana yak buat. Anaknya hana ajik anak soleh anak malim. Benda patih nengku. Patih nengku kamati ron mentingat dan ikron. Yang cukup tak sayang lom ni. Pada tak kubah harta yang lele kepada anak kita nyo. Tapi hana rasa ilmu dalam tubuh anak mit. Hana tak kubah ilmu dalam tubuh anak mit ni. Ketika anak mit danyo mati, kita nyo mati dak kubah harta. Limang anak mit diberebut-rebutkan harta kita nyo dengan agama, kemudian ditanyo yang gelantak di malaikat singgah alam kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mi kita nyo menundung perle anak soleh. Ni kalan tu. Ibandeng lun perle anak soleh. Nyo baik lagi dah pegah. Tingkat merumpuk lakon soleh mentang kok senang. Lakon kita nyo tukang bang bang masjid. Gaya abang dia ke bang bang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tanya rumah takun. Takun dong bang. Tenang, takun lu. Tinggal kejap lakon lain dah. Allahu Akbar, Allah. Hana bar tak bodi. Dia kan lakon takun. Nah hana rugby lakon. Ilun milo kemah. Dia dah ceramah lagi nyo. Mah tuan kalian. Lo nak ceramah bak urung koboh tiga ni. Mak tuan kalian gekli ni. Lo keun mak tuan lo. Tengok mak, pakai nak klik lo ceramah pada lucu mak. Senang teh melintir je ceramah. Ya. Pulau anak demi soleh, anak tegar akal, anak demalim, anak nak sembahyang, anak itu orang buat ni. Anak hana je ke sampah masyarakat, anak hana kenal sampai-sampai. Manteku kiban menyepelai anak soleh ni ku. Ni kena. Nak buat boh macam cara menyepelai anak soleh.
Mereka anak je buat bak kubur tu. Ibana yang phone, mak ibu soleh, ayah ibu soleh. Nya nilai yang paling penting. Boh rambut, red you bak rambut. Boh mamplam, red you bak mamplam. Boh u, red you bak u. Taboh-taboh, boh u, red you bak mamplam. Ibai tu. Yang biasa niku, god mak, god ayah, tetap god anak. Yang pegasa anak, mak dengan ayah. Mi, anak peti. Anak mi main bola. Roni nondo. Dek! Dek! Oi! Neh anak, dia jawab dia anak. Bro! Mi. Gasa ron, gasa anak. Tapi punya anak ni. Dek. Puan mak. Anak-anak ni god aja. Mak ibu god ilai. Hai, ragam. Ron ibu god ilai. Uragam begat, berilah kau baca uragam. Tinggi. Uragam berlagi uragam. Tanya uragam, pemimpin rumah tangga. Urinam begaron. Dek, Maya. Promo, tegas dengan promo. Bayar ke promo. Bayar tembak pegah bawah jembu. Ikut daud. Dengan promo. Dek, Maya. Untuk apa? Untuk tanpa bayar. Bah. Ni. Uragam begakan. Urina ada anak-anak kat tanah pumua. Yang penting uragam bertegak. Mak, oh ni, kak. Lah corona semayang. Anak ni kau. Nak semayang. Nak yang anak semayang. Ayu. Ayu. Uragam anak semayang. Urina lagi ngemui. Urina anak semayang. Uragam anak semayang. Menua babu. Urina anak semayang. Uragam anak semayang. Anak semayang. Keluarga abu. Rumah kakak. Keluarga babi. Ya, pulang mitanya kanyut kadang-kadang. Mana mi? Anak boy lagi. Anak boy kan? Anak ni pikiran. Ma boy. Ilewat ayah. Ayah pun. Ilewat nek. Oi, pan nek boy ke? Janji mana. Ni uragam begot, uragam bertimang. Ronu dahsyat rumah tanggung rom nandu. Kecuali kada pegang. Urina anak pakai jilbab uragam salah. Urina anak sembahyang uragam salah. Urina anak itu hukum agama. Salah apa kepupu syariat. Uragam salah. Salah uragam. Urina. Mi bantu. Agam begat, inam begat. Lako begat, rumah begat. Yang kedua. Yang paling anak soleh. Doa ke anak belele. Rabbi habli minas salihin. Doakan. Rabbi habli minas salihin. Tengku imam sampai ikut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tamlah ke anak, tamlah ke promo hai uragam. Bujut qurrata a'yun, bujut lagi bijeh mata. Anak begat. Nabi Ibrahim gelaknya sampai-sampai. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Nabi dong anak yang soleh. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Ismail. Lakin, biar pegah haba-haba kutu kan anak min. Biar menua yang kongkon kan anak min. Anak min itim jak mendagang. Ya Allah, Nabi anak long bersoleh-solehah. Nabi anak long, ya Allah panjang umur. Nabi anak long ni jaga dalam perjalanan, ya Allah. Doa urung syik, doa mak, doa ayah. Langsung diterima dia Allah. Tanpa nak hijab. Apa? Kedua. Yang kelih. Ni ajo babut ni. Bahaya babut. Nyoi tanya lu kalau tak sayangkan anak min. Orangnya ni ku mantap belah HP. Sayangkan anak min. Anak-anak kita tanya dumho ngeja HP bajaron. Bagaimana? Oh ngeja HP bajaron. Sabah kebanggaan hidup badawa HP bajaron. Kabangga urusin. Belum tua lah kemah bagi si. Belum heboh katanya. Yang paling raya adalah naik SMP. Nombor 2 adalah 6 SD. Nombor 1 buat ton. Musabah anak HP bajaron. Kau tengku hai belah HP. Orangnya beli HP dah belah. Order HP dah bikin. Toko HP dah belah. Pakai anak belah tu merusak. Anak mi tinggal putra nonton geron. HP macam model orang yang ni. Oroje. Kisi ham pakai.
Siam api jamun. Ha, peduk nak. Tatu. Goyang lagu. Jino hanale diku. Susu musik lama api. Uroje HP dengku tok telefon dengan SMS. Ronyo dengku WA, WeChat, Instagram. Macam model ni. Bahagia tu. Ha. Uroje tak degan-degan, takut. Jino layar sentuh. Anak ni di end game, betul kan? Mobile Legend, betul kan? Pulang dek. Wildfire, pulang dek. CJ, pulang dek. Jangan lupa rumah dek. Anak ron, rumpu yang file, betul kan? Mai cara ayah cara. Lagi perai pagi si Jino. Pura je menyamain judi waktu masa-masa ke Syiham. Kemah Syiham. Jangan lupa. Syiham, ada daya kopi ya? Ya, ada mengenai Syiham. Om Kim. Ya, waktu masa-masa kamu ayah mun? Pesa. Tiga. Ini hana ni ku. Pura je main judi. Apa Geha, apa Daud, apa aku. Puya gitu. Ini ada lain. Awak Malaysia terus, awak Thailand terus, awak Singapura terus, awak boleh jalan terus. Ada dua saramnya. Main HP ni ku. Main batai buat HP. Judi online. Main dum dari HP menandu. Poroje ulun tuan batai galak ketera ni inang tu yang jina rumah long kirim surat. Sayang, abang rindu kepada Adinda. Apakah Adinda merasakan kerinduan yang sama kepada abang dah? Jawab je belum ke? Adik juga rindu. Dia rindu ke apa? Belum baru rindu. Je belum ke rindu ke apa rindu dia? Jino dengku. Baik hai. Hai juga. Lagi apa? Lagi tidur. Ama siapa? Ama sendiri. Udah maam. Maam belum tanya. Alah, dengar boleh jalan. Maam. Dusun sejahtera loh. Udah maam apa? Boh bitutut. Bene gede. Ni gara-gara apa orang lu? Ya, anak-anak darah. Malam mana ulun tuan guru bar moh pula mi dengar dan min. Oroje hitanya dengar dikit pak kepala dusun bar moh pula. Tapi menolak saya kata. Jino anemi dusun mangkur. Itu tu mengkui kadang-kadang hitam pun boleh ikut dia. Wadai musuh kadang-kadang agami nang sampai dia musuh anak agami musuh yang guru mati yang je pugon punya pugon ni malam mana dia urusan kah aduh yang kita keluar kuat yang anak ni demi pakat malam gadong HP, inang gadong HP malam. Nyolong pegah tak bawa cerita. Gara-gara HP, nyolong pegah lah kemak. Gara-gara HP dengku. Nana mi tanya baru SMA, tamat SMA. Nali harkat dan martabat Pak Roy. Agak ada pakat. Karena agama. Maaf cakap. Yang paling buruk dalam HP sabah tu. Video call. Adik Pak, lakam mama. Kau le labah adik. Mana, kamu adik bang, kamu malu tolong. Cia bang kalau lakam maka adik kuda. Erik nadi kau hitungan. Kuda. Esok wajah lengkap tentang masuk jilbab. Adik pula langkah masuk jilbab. Adik bukalah jilbab langkah masuk. Kau indah adik kau adik. Adik. Adik yang ulilan ya. Kamu nak. Adik buka wajah adiknya cukup bahaya. Ya. Kai no. Oh, Pino, yang kau belakang, ngeng no. Kai no kaya garo, baju bagi klima tengok. Baik gara-gara ke klima tu. Oh, ke klima. No. Tapi apa tu pelai dah.
Hotel raya ke mana tu? Kalau kau kahwin ke raya tu. Klik mak. Dek, anak apa ya? Ngan HP antu. Ni ayah-ayah katanya ni. Bak kedai kopi. Atai tu kedai kopi punya jamun. Kopi sabo. You know kon? Password. Dia apa dah yang password. Ya kadang-kadang aja bawa password lah. You bawa bangong. Bawa bangai. Apa ya? HP kita mempeng je. Nyo HP gaduh pun masih lah HP. Teori nang siramagun menggosip dengan HP. Culak HP dalam jilbab. Alah hai kah. Culak HP dalam jilbab. Kasum pakai. Nah, no. Hai kasum bukan depu kah? Mana depu? Pak Rashid ni aku kawat kah? Pakai selingkuh. Gosip ke Pak Rashid. Habis ke Pak Rashid gosip ke dusun. Habis ke dusun ke Mukim Ham. Hai, bukan depu kah? Mukim Ham kamu kawin tak bodoh. Kau ada pun kah? Nau kalah ke bawah jomblang. Kan bermorong dua baju. Nyo tak mudah baju. Nyo tanpa rekayasa ya. Mengeh dia. Nyo pura-pura benda pegak. Nyo alhamdulillah lah. Ni habis sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ada apa yang lalu? Kau lagi ni terajuk sayang kanemi. Kiban dengku sayang kanemi. Dek. Pergi ngaji. Ya bu. Jom 4 benda sama. Tak. 4 banyak. Ya bu. Mahna saya nengku kanemit kemenan sayang kanemit. Sayang kanemit tinggal hotel mati tu. Hana sobut tak kubu tu. Yang sayang kanemit. Ya bu. Watai kani ajo bu. Bah menan kedih dengan Allah. Nejuk ba Allah, baik nejuk ba gureh. Tak tahu urang si dawetnya gawat. Anak ya ajuk ba abut. Anak kau paling-paling anak. Anak kau berak kurung-kurung aja. Abah rasa-rasa tapi orang gepoh hidungku bengik. Ya mak ayah tidak rorok lah. Bengih lah orang gepoh hidungku. Kamu orang si kamu jama mi makanya dia kebut demi orang si gedukung guru, gedukung dengku. Hana keun tapong dengku, hana keun tapu ke guru. Ulun tuan pernah juga kenampong. Main bola dia ubud. Malam he. Bud mantang pakai panyat nyang. Yang lagi yang dah je. Baik. Watai jak buat mentang pakai sulung. Hana lampu lah. Mentang pakai sulung. Ikut dengan hantu keluar dalam ni. Terus rumah buat dengku. Lihat murid buat aju dengku. Nyan. Lon tengok lon kanan em bola. Dengku kontrol sampai. Awis sekret macam orang. Jamun dengku awis macam orang. Gak pegah mana jamun. Nyok kan kupoh kah apa? Kupoh jin. Dan sakit ke? Jin gepoh pegah dengku jamun. Ana mer moh buat dengku macam-macam. Pulang yang moh bubur kan. Tengah pah geduk dengku. Pai klik dia. Pakai klik gak. Ipek uleh long engku. Kan awak pek uleh pai. Bang kejap dia hanya pek uleh gak. Engku cutian long. Tengah budang-budang dia. Engku. Pakai kalau ni bawa kreh lo. Itu memang bawa kreh dengan dia abut. Ikannya beok salah dengku kata ya dengku. Ilon bantengun ni. Ngan awi ya. Puy ke kedua ini. Pre. Karena ubut lagi mekli. Lagi gepo. Ilon ngangkat dia apa ke nikah. Oh bakal klik. Oh tekek gepo. Tampik bak jalan, gemak jaroi kak mantang klik. Aku pegang apa ya. Bapak long berimau. Okey koyong. Berimau bapak. Tok rumah kalau klik, kenapa? Pakai klik. Ai kerja gua pakai klik. Apa jengku bono? Pakai apa? Tengok aku. Pakai ni kan? Nek mola mana tuput. Yuk kalam. Bukan kerja. Bukan kalam. Bukan kalam. Padahal apa? Ni no. Pre dekat tiga-tiga. Jangan wajah kenapa kau? Nyau rusi jamun. Ciu rusi jino cite. Cipon. Oh tu. Pudari cipon. Putih ni. Ngambai clean gerah ni.
Gede nak dengku dong jenuh ha. Hai dengku. Kau punya apa-apa dulu be. Ni ke menang ni kun ngajar kau ni. Buang ni. Ya, yang tepu bengah ke dengku peng 5,000 juk ti belum keraya tu. Nabi mutang. Mi habis sekalian yang mulia ada Allah. Ya juk apa? Ada ni bah menang baru mau buat macam penyakit. Lu ada baru mau buat lu lagi kewo macam ni. Mak, ayah long gua ayah pakan ayah nah hantu baru mau buat. Bukan ayah long. Kah hantu kan? Kah hantu baru buat. Gatai penyakit gatai macam di mau ada buat ni. Bapak punggung makan mana ni buat jadi kalau garu boleh punggung. Garu pakai memang baru mau buat lagi kan. Ilong londuk pelamin mentang gatai jarum. Longkan pak bunda nama dia jarum abang gatai. Anak ku bang ambek ron gatai. Tak kaji ni. Ya kan ni pun. Ni cok nak pubat, telefon cok pubat bak punggung ka pulik. Telefon lo mak tak kaya lo. Patah kaya mina mak bak punggung ka pulik. Oi mina. Gede mak. Oh gede kau pegah haju malay aku mahal. Kau pegah haju, hoi mina. Oh keren. Itu medu kata kau bawa keren demi buat. Memang ada mi buat mi dengi mi ya. Iwa rumah dengut. Wah mana ni kede. Memang tengah proses ya buat. Dan ditanya sampai sampai anemi ya buat di tahun 2 tahun ya mau buat dewa bicara maju anemi nyampe. Nah proses engku. Pah menang gede. Ikah baru kaya abut 2 tahun ke kaya abut. Tapi kesemayang tinggal. Memang tengah proses ya abut. Pah menang. Yang penting doa bak tanya. Beri ya abut. Dan melaki mantang bertamat ya abut. Teruk gampung. Patai teruk gampung. Urusan orang tua gampung. Untuk pedang imum. Ya bang. Ya ceramah-ceramah babak masjid. Supaya anime tanya cara. Supaya anime tanya buhu langkawan. Nah ya ajuk bak abut. Yang menyepelian soleh. Maka itu harapan orang syik tipu lagi menyelupkan baron. Tipu lagi harapan orang syik itu. Quran. Junaidi sehingga hanya meninggal mak Junaidi dan ilmu. Mak perle Junaidi yang dan ilmu mati jenazah mak. Yang pegah mak lu. Ya insya-Allah mak. Nyawai ron. Nyawai long ron. Rak ambu ke. Ya, memangnya harapan. Kini orang tanya pada kuimu, jawab jujur kuimu. Kuimu, di kampung punya nama meninggal, ayah meninggal, kau je kuimu. Kedron. Doa tidak tuju. Dia punya hidang anak kuimu, kemah. Doa agak-agak. Kemah kuimu, mak meninggal, ayah meninggal, tuan mana kuimu? Kedron. Naik mana awak ni? Ya ni umi. Gay kuimu. Dek. Mana mak kale? Rapung kuimu mana ju? Keo. Itu mayo iku mai. Galan anak bersoleh. Yang terakhir. Apabila pernah anak bersoleh, anak begot, anak bujro, yang cukup penting yang terakhir ni makanan yang tabi selama haji ngangandanyo. Bila makanan hari. Baik tabi makanan hari. Makanan yang pajuhnya cukup berpengaruh. Baik dia acok makanan gop yang hana betul. Dia kampung, tok pintu semua gop. Lama. Assalamualaikum. Mah. Nya. Putra ni. Mah, kami boleh main 2 buah. Jet ni, kacau aju. 2 buah kertas dekat. Laki 2 buah kertas boleh main go. Rabih sebuah bah. Baiklah ke pajuh ke kade ti. Pajuh buah salak gop ni. Belah buah salak. Bang pada segala buah salak bang 20 dik. Yang tirajok sabo. Yang harum ni pajuh kecuali ni laki. Laki sabo pajuh sabo. Nyamban terjaga daripada harum. Baik dia atas harum, atas syubhat terjaga. Baik sampai anak ketanya, itu mai pajuh atas harum. Menyai pajuh atas harum, membekah dalam tubuh itu. Orang-orang pajuh harum, singgah jet hitam bekas Nabi. Singgah hitamnya, han akan jet. Getut, sampai habis hitamnya, baru bertambah dalam syurga Allah. Maka pancuri dia mencuaju. Pancuri dia mencuaju. Karena pun neraka kah ya. Cok aju buat rago. Pajuh aju buat rago. Ambo. Jo rumah. Jo ke kinang ke. Ke kana kat rumah buat jo. Nek pakat. Naik dia tempat-tempat tu pun.
Kau neraka. Kumpul kembali Rioni mah. Rioni dalam neraka. Rioni para pancuri. Ayam geprek. Kasih. Buk-buk yang agak kasih. Anak muda yang kalau semayang, ayo kita solat. Orang tua yang kadang-kadang mati, semayang. Baik aduh, ketimbang berambil. Yang kakak duha, ayo. Yang malaikat kata samping, semayang, yang kabeh bedano, si cemro, si gogok. Lekit bedano, semayang. Anak guna, engkau. Pegat dakwah, punya tengok anak sembahyang, anak guna. Masjid 4 tahun, jap. Baik sampai, tajak orang sejid, terakhir. Tanya paling ke lah. Tajak ke jenazah. Ikut teguimu, ada ni. Terakhir tajak orang sejid. Baik, sembahyang. Awwalu ma yuhasabu gadan yaumal qiyamah as-salat. Amai pun yang dihisab di Allah sehingga orang akhirat adalah sembahyang. Tamlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya wujud ke hikmah kepada gedanya. Tamlah kepada Allah, cinta tanya ke Nabi Muhammad berluar biasa. Nabi katanya Muhammad lahir bak perut daripada Aminah. Umur 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahanda, umur 6 tahun meninggal mak, umur 8 tahun meninggal kakek Abdul Muttalib. Ketinggal saja Abu Talib. Umur 25 gemu kahwin dengan Khadijah, umur 20 gepa bersatu bangsa gepinah Hajarul Aswad, umur 40 diangkat jadi nabi, umur 50 leh hijrah ke kota Madinah, umur 60 leh gua ba Allah Subhanahu wa taala. Nabi katanya singa akan dia orang bisyafaat kepada katanya. Bahagia tanya hidupnya ngentam selawut ke Nabi Muhammad. Cara selawut ni kena terakhir. Terakhir. Yang biasa lu ni kan. Memang 2 jam lah pegang abah. Dele ni. Karena tiap malam singa kedih ni. Buat teh timu umat tangguru kedih. Kecamatan Madat. Malam singa. Maka itu hantam karu dengan promo. Pakai di malam ada puang amplop. Karu ni. Ada puang amplop di malam karu. Menyeran dengan karu tapi. Aduh tok pintu promo. Pukul 2 malam. Tapu dan puang mumi goreng tan. Nah itu malam bunda. Ai pintu. Amplop bang. Orina saya kalau peng deh. Ni habis kalah. Cara selawut. Duduk pukul. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Bagus. Kadang-kadang ni masjid ni orang-orang kebanyakan Jumaat tengok. Tengok terus tengok aja. Sallallahu ta'ala sallallahu alaihi Muhammad sallallahu temcu loke Muhammad sallallahu padih pencurinya dengar selawat daripada kempadih pencuri mandai terima selawat mi urang-urang selawat benar patih akan kejaga di Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Menyapelai bahagia hidupnya belum selawat dan tak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana payah jauh-jauh dah pegang sunnah Nabi abang-abang sekalian. Pada JP pajuh wudu. Maka orang-orang zaman ni mana geng-geng tadi. Nah orang zaman gad pada hadis kena pegang katanya. Haina baik pajuh bu siradang raya aki. Padahal pajuh bu siradang hang kepi dia Nabi. Dia pegah dari sini raya aki ya tu. Haina baik gule-gule balen lewat keling mati ma. Bak gerah baje. Yang orang zaman dulu. Haina baik yuk baik duduk yuk renyun merapu. Karena mak dia macam mana kayak kolor. Bantar dua yuk renyun tak ruwata ada rapu. Ini orang Cik ni yang ada pegah-pegah je. Orang Cik tanya penuh dengan hadis majah. Orang Aceh penuh dengan hadis majah. Maka kami meselawut kepada Allah. Yang ina meselawut kepada Rasulullah. Yang agam meselawut kepada Rasulullah. Yang paling penting, jaga 5 buah watik. Hana guna ni pula kemah. Saya pegah habah hek tiap malam ni. Tak pegah mulut atas ago. Menyang tanya hana tersemayang. Adik-adik yang belum semayang, adik-adik harapan lun. Abang yang anggap lun abang semayang. Bapa-bapa lun yang kedua-dua yang anggap lun adik. Anak semayang. Hana guna, pelai rezeki berberkat, pelai udai berberkat, pelai rumah berberkat. Tak kadang-kadang di rumah hoplah pun dia belah dia.
Gaduh pejak pada kau ni apa nak? Kali pada son, tak mati. Ikan mana kena poh rumah hujan. Pak dusun mana kena dekat bab rumah ni. Lagi elok menunggu. Papa dua belah malam baru cuma. Ustaz, saya lagi ada masalah Pak Ustaz. Papa dua belah malam telefon ke. Ujung hidup sama kak. Hidup dengan masalah kalau selesai masalahnya. Papa dua belah malam baru tahu kena urut telepon. Kemencering lah kau Ustaz. Hidup di ke rumah gara-gara urut telepon. Ya, Mi. Ya, ada berkat kalau angking lagi Mi dengan saya rumah. Lewat ni. Anak bayar lagi. Berberkat. Yang jauh laut, berberkat di laut. Yang jauh ke, berberkat di ke. Yang mekat pak, payah impres. Pak Dusun. Berberkat. Yang mekat pak kedai kopi, berkat. Asai mugrib, no, pek play lampu dagai. Alah. Tapi no yang ramai no kan ada dengan maghrib nak sabah kegiatan yang cukup lucu no. Ikut sembahyang. Ini oleh ajaran baru cara sembahyang. Yang tolong kalau itu. Yang mazhab puan. Syafi'i hana lagi yang. Hambali hana, Hanafi hana, Maliki hana. Yang mazhab baru sah. Mazhab boleh jalan. Yang ni yang ikat kalau ini napa ke dah. Ikut imam. Nak sembahyang roh, nak bagi syik pun sembahyang bagi syik. Tengok ibrang lagi kan, kada perlu nanti ai ke ni. Dan dah mendoa tengok lagi yang buruh buya tengok tu. Aku belum nandung ke ni. Ayo hai, minta peng cola calok. Yang lucu deh, ambil tu. Yang lucu dia ni agak minta peng cola calok, tarik jaring yang cola calok. Buat tewoi nan ya blo sabah am. Kan bangai kau dek. Piya. Cok dari hasil goyang-goyangnya tiap piya. Alah, hai bangki gini. Anak pulih-pulih bangai anak muda. Kasihnya nak udip sehat. Anak payah harayan. Narkoba piuh gini. Pugot ini, minat kampung. Dusun sejahtera. Patah mulai dusun sejahtera. Pak jalan nama ni. Patah. Hah? Kau memang ngeh, nama dia. Oh, dia ya dulu. Ba SMK apa nak tulis? Kawasan bebas narkoba. Artinya hino bebas aja. Tulis anak muda. Nyan awak lain haji yang bukan narkoba kena. Menyak anak awak dalam. Pasti nak soluh. Yang tumai solo yang tipak memurtuh punggung ni. Menaji pancuri kampung. Haji tamang pancuri lain. Pancuri ekspor. Menyahana anak awak impor dalam. Berkuat baju anak muda. Bukanan bebas narkoba. Dilarang cewek-cewek dalam kampung dusun sejahtera kecuali awak dalam. Anak-anak muda buka berempak orang mabuk tengok tampar ramai-ramai jinan. Kah kurang ajar kah? Hai, kan kena payah ada fikir. Ya, hai. Adik-adik yang ubutnya payah ada fikir. 20 tahun luka. Kini bayar. Menyak Aceh penuh dengan narkoba. 20 tahun luka. Wali kota mabuk. Wali kota pangtuk mabuk. Pangtuk di samping mabuk. Gesi mabuk. Dusun mabuk. Kepala keluarga mabuk. Hancur ni agaknya. Pegat masjid UBB Raya. Kosonglah masjid. Napi awak semayang. Kuimum mabuk. Kuliah ayuhal kafirun. Hana habis-habis bak. Lakum dinukum waliyadin. Sampai tengah berah. Betul lah atum minat. Ni habis sekalian. Nyo benar bak kita.